Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Mr. Balen dan juga kita punya jemputan guest kita iaitu Tuan Rosli tadi. Dan tuan-tuan dan puan, hari ini kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat dan semoga perkongsian ilmu daripada Mr. Balen ini akan memberi manfaat kepada kita dan juga titik mula untuk kita nak melangkah lebih jauh ya. Dan apa yang kita belajar pada malam ini? Itu yang paling penting. Bila anda dah terima ilmu ini, jangan lupa kongsikan dengan tim anda. Dan saya recap sedikit lah apa yang saya dapat daripada perkongsian ilmu daripada Mr. Balen ni, di mana strategi marketing yang dengan menggunakan teknik by Sachet tadi tu memang sangat bagus. Ini adalah kunci yang paling berkesan sebenarnya, yang mana Pak Balen cakap yang mana mesti ada produk dan beri cuba, betul tak? Ada produk, bagi cuba. Ada produk, beri cuba. Itu memang adalah teknik marketing yang paling berkesan. Kerana apa? Kita tak nak hanya bercerita sahaja. Tak nak hanya bercerita sahaja, bermakna kita nak bagi mereka rasa. Bila kita bagi mereka rasa, bermakna mereka akan yakin, mereka akan rasa sendiri kualiti dan juga kelebihan manfaat produk tu. Itu yang Pak Balen nak, anda kena bagi produk, maksudnya kena ada produk bagi cuba. InsyaAllah, dan di situlah mereka akan membuat decision. Jadi saya nampak memang sangat bagus topik pada malam ini, iaitu mengenai produk premium black tea ini. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, saya nampak ini adalah satu produk yang bakal meletup untuk tahun ini dan juga akan datang. Sebab apa? Memang sangat bagus. Dan tuan-tuan dan puan, yang paling penting kena ada produk dan bagi cuba. Ada produk bagi cuba. Itu yang saya dapat belajar pada malam ini. Terima kasih kepada Mr. Balen. Terima kasih kepada semua 400 partisipan yang berjaya masuk pada malam ini. Kongsikan dengan tim anda bahawa malam ini adalah satu malam yang sangat-sangat luar biasa perkongsian ilmu daripada Mr. Balen, CEO Voltan Malaysia. Jadi setakat itu saja tuan-tuan dan puan. Kita jumpa pada minggu depan. Selamat maju jaya. Voltan Power. Assalamualaikum.